Pertama sekali, faham dulu apakah definisi sunnah dan bid'ah. Sunnah itu apa? Bid'ah itu apa? Jawapannya ringkas je kalau kita nak jawab. Kau ni pakai phone, bid'ah. Pakai mikrofon, ada zaman Nabi tak? Tak ada, bid'ah. Dia suka bermain-mainkan kita, betul tak? Dan sahabat semua, apakah definisi bid'ah? Bid'ah itu adalah al-ikhtira' bi ghairi misali sabiq. Bid'ah itu ialah perkara baharu yang diinovasikan, perkara baharu yang tak ada contoh sebelum ni. Jadi contoh, dari segi bahasa maksudnya itu, dan contohnya Allah ada guna perkataan bid'ah. Perkataan ini dalam Quran, iaitu badi'us samawati wal ard. Allah melakukan bid'ah pada langit dan bumi. Kenapa digunakan perkataan bid'ah? Sebab apa? Sebab Allah cipta langit dan bumi, tak ada contoh daripada sebelum ni. Tak ada sesiapa, tak ada apa pun yang pernah buat langit dan bumi. Allah is the first one. Allah is the most powerful yang buat tanpa tiru siapa-siapa. Okey, boleh faham? Dari segi bahasa. Jadi kalau kita kata phone bid'ah, betul atau tak? Betul. Sebab dulu tak ada phone, tiba-tiba ada phone. Jadi phone ialah bid'ah. Dari segi bahasa, betul. Kereta, dulu naik kuda, tiba-tiba dah ada kereta. Jadi kereta tu bid'ah ke tak? Bid'ah. Dari segi bahasa, betul. Now, dari segi syarak pula, apakah itu bid'ah? Iaitu perkara baharu yang tak ada asal dalam syarak, yang tak ada naus, tak ada dalil, ada hujah, tapi dia buat benda baharu macam tu sahaja. Itulah bid'ah dari segi syarak. Itulah bid'ah yang tercela. So kita bahagi kepada dua dulu, perkara dunia dan perkara agama. Kalau perkara dunia, dia buat bid'ah, itu adalah perkara yang harus dan baik, bahkan berpahala. Siapa yang buat phone ikhlas kerana Allah, bid'ah dia tu akan dapat pahala yang berterusan, sebab memudahkan ibu dan anak berhubung. Tapi siapa yang buat bid'ah dalam agama, maka di sinilah datangnya ancaman. Dan sekarang persoalan saya, adakah perkampungan sunnah yang dikatakan bid'ah ini betul-betul bid'ah? Ada tak siapa-siapa yang kata keluar hadis ataupun keluarkan statement, siapa yang datang perkampungan sunnah maka dia akan masuk syurga antara 10 yang terawal? Ada ke buat fadilat macam tu? Tak ada. Ada siapa-siapa kata tak, kalau siapa nak pergi perkampungan sunnah, kalau dia lalu Gunung Jerai, dosanya akan terampun? Ada siapa buat fadilat tu tak? Tak ada. Tak ada siapa buat fadilat, betul? Tapi kenapa kita berkumpul kat sini? Untuk majlis ilmu, semata-mata bersama-sama nak menambah ilmu, bersatu kerana Allah. Dan benda ni dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada contoh tak para sahabat berkumpul untuk ilmu? So, adakah kita buat bid'ah, perkara baru dalam majlis ilmu? Tidak. Maka perkara sunnah ialah sunnah untuk menuntut ilmu, dan andai kita ikhlas dinaungi malaikat, dan andai kita ikhlas, moga sunnah ini menjadi jawapan kita di hadapan Allah kelak. Ya Allah, aku menambah ilmu untuk bertemu denganmu di akhirat kelak. Saya bawa terus hujah dia bahawa pembahagian Imam Syafi'i yang betul. Pertama adalah kerana Islam datang untuk tadbir dunia dan agama. Kita bukan sekular. Sekular dipisahkan, agama lah, dunia lah. Apa pula ada kena-mengena hukum dengan dunia. Tapi Islam tidak. Yang agama ada hukum, yang dunia pun ada hukum. Nikah kahwin ada hukum dia, padahal itu dunia. Jual beli, sewa menyewa ada hukum. Saya bagi contoh. Kebatilan dakwaan kononnya bid'ah kalau dunia boleh, agama haram. Pertama kita tengok misalnya contoh pembicaraan ulama tentang hukum insurance, conventional insurance, dan juga hukum takaful. Di sisi majoriti para ulama, insurans konvensional hukumnya adalah haram. Ya. Sedangkan insurans konvensional ni dan takaful, kedua-duanya adalah bid'ah dunia. Apa maksud bid'ah dunia? Maknanya benda tu zaman Nabi tak diamalkan. Zaman Nabi tak ada sahabat Nabi yang ambil insurans. Kau pernah dengar ada riwayat sahabat Nabi sebelum pergi musafir ambil insurans dulu? Tak ada. Pernah dengar riwayat sahabat Nabi jadi ejen takaful? Tak ada. Sebab benda baru. Zaman Nabi tak ada insurans, tak ada takaful. Tapi benda baru tu kan adalah urusan dunia. Dia bukan urusan ibadah. Ya. Kalau kita tanya, takaful insurans ni dia lebih kepada coverage, protection. Kan teorinya dia kata, kita tak boleh eliminate risk. Kita tak boleh buang risiko. But we can manage risk. Kita boleh uruskan risiko. Salah satu cara uruskan risiko adalah ambil protection. Kalau jadi sakit, ada bayaran. Kalau jadi kemalangan, ini bayaran dia. Kalau jadi barang hilang, ada bayaran dia. Jadi, itu urusan dunia. Cuba tengok.
Untuk insurans konvensional, majoriti ulama kata haram. Sementara takaful ulama kata harus, boleh. Padahal dua-dua perkara baru dalam urusan dunia. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, maknanya dua-dua boleh. Insurans konvensional pun boleh, takaful pun boleh. Sebab ia adalah perkara baru dalam urusan dunia. Ulama memfatwakan insurans konvensional haram kerana insurans konvensional ni kata para ulama adalah akad muawadat. Kontrak yang ada timbal balas. Aku bagi ni, in return kau kena bagi aku ni. Aku bagi kau premium, in return kalau jadi apa-apa kau bayar aku duit. Jadi akad muawadat yang ada timbal balas macam itu, kalau ada uncertainty, gharar dia panggil, itu membatalkan kontrak. Tak pasti. Saya bagi contoh mudah lah. Uncertainty contohnya, kita ada 3 buah kereta. Kita cakap kat kawan kita, aku jual pada kau sebuah daripada 3 kereta aku. Tak sah lah. Kereta yang mana satu? Mercedes pun ada. Kancil pun ada. Yang mana satu kau nak jual ni? Kan? Jadi, uncertainty menyebabkan batal. Yang kedua, ada elemen riba. Sebab mungkin orang terbagi premium 100-200, berlaku sesuatu, dia dapat 200,000. Kau bagi sikit, kau dapat lebih. Ada elemen riba. Dan ada sebahagian kata ada elemen maisir, seolah-olah perjudian, ikut nasib. Hamba Allah tu dah masuk insurans 10 tahun, tak jadi apa-apa, tak dapat apa-apa. Orang ni baru bayar premium 2-3 kali, jadi something, dia dapat something. So, macam perjudian. Soalan. Habis takaful sama juga. Takaful kan tak pasti juga. Takaful boleh jadi beri sikit dapat lebih. Takaful juga boleh jadi nasib. Maka para ulama membenarkan kerana takaful adalah akad tabarruk, charitable contract. Bila orang tu bayar sumbangan tu, dia dah kira sedekah kepada satu fund. Yang mana fund tu nanti akan digunakan untuk dibayar kepada siapa yang layak. Macam khairat kematian. Ya, kita dah bagi-bagi khairat, siapa yang layak, bayar daripada duit khairat. Makanya boleh. Poin kita yang kaitan dengan bid'ah adalah, kalau betul teori mengatakan bid'ah dunia boleh, sepatutnya dua-dua boleh. Tapi sebenarnya tidak. Ulama tidak pandang pada dunia atau agama. Ulama pandang kepada selari atau bercanggah dengan syarak. Kan sama macam Imam Syafi'i terangkan. Fama wafaqas sunnah, yang mana selagi dengan sunnah, fahuwa mahmud, iaitu terpuji. Fama khalafaha, yang mana bercanggah dengan sunnah, fahuwa mazmum. Tak kisah urusan dunia atau urusan agama.